Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini adalah hari Sabtu. Kami berada di Surau Al-Hidayah Sarjana Utama 1 kerana ada open house kedua dari surau di Sarjana Utama Sungai Buloh Selangor. Okey, bersama kami hari ini adalah pengurusi pengurusi taman dan juga pengurusi surau masjid di sekitar Sarjana Utama Sungai Buloh Selangor. Okey, Haji Rosi nak tanya sikit. Berapa bajet yang digunakan untuk buat majlis open house raya ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua jemputan yang telah hadir, yang telah menjayakan program kita, yang telah memeriahkan lagi majlis hari raya untuk pagi ini, dan kita sebagai pihak Surau Al-Hidayah ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Maafkanlah kita kalau ada terkurang dan sebagainya. InsyaAllah kita akan memperbaiki untuk masa-masa akan datang, insyaAllah. Jadi kita telah dapat meraihkan bakal-bakal haji pada hari ini yang di bawah Surau Hidayah. Jadi lebih kurang 8 pasangan di 16 orang. Jadi mereka akan bertolak daripada ujung minggu ini sampai ke awal bulan depan. Kita dapat meraihkan mereka, dan kita juga ingin berterima kasih kepada Bank Rakyat yang telah menyumbang zakat. Kita telah mengenal pasti beberapa orang asnaf, dan kita telah menyampaikan wang zakat kepada mereka. Terima kasih kepada Bank Rakyat. Jadi itulah yang saya ingin ucapkan. Terima kasih kepada semua wakil yang telah kita jemput, balai, MPP, surau dan masjid. Jadi alhamdulillah. Jadi nak tanya pasal bajet tu rahsia. Habis itu je. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah kita Haji Rosli kerana menjemput pihak Anur dan juga kawan-kawan kita daripada Sobirin, daripada Balai Polis, daripada Datuk Kamal, daripada MPP Wan daripada Bomba Nasir, dan orang kuat Hidayah pun ada kat sini, Haji Pakarudin. Okey, saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada jemputan raya ni, dan alhamdulillah secara santai makanannya pun sedap juga. Alhamdulillah. Jadi kita mengucapkan tahniah lah. Jadi insyaAllah tahun depan pun lagi orang kata wow. Itu je. Terima kasih. Okay, bila masjid akan mengadakan majlis open house raya? Masjid Anur akan mengadakan jamuan raya pada 18 bulan 4 sama hari Sabtu, bermula pukul 9 hingga 11.30 malam. Dijemput semua hadir, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pasukan Bomba Sukarela Sarjana Utama mengucapkan selamat hari raya lah kepada semua komuniti Sarjana Utama utamanya, dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Surau Al-Hidayah lah yang sudi menjemput pasukan Bomba Sukarela dan anggota-anggotanya bersama-sama dalam open house pada hari ini. Dan kami juga ambil kesempatan inilah mengucapkan berbanyak terima kasih atas sumbangan bulanan yang diberikan oleh Surau Al-Hidayah sebanyak 500 sebulan sejak 2 tahun yang lepas lah, tanpa henti. Alhamdulillah banyak membantu kami lah, dan juga pada Masjid Anur lah yang sudi yang membenarkan kami meletakkan tabun sebagai tabun operasi lah. Juga tidak lupa kepada Surau Al-Sabirin juga, sejak beberapa tahun lepas dah kita letakkan tabun dan banyak membantu operasi-operasi kita dalam membantu masyarakat di sekitar Sarjana Utama dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sarjana Meja Fadilah, Ketua Polis Balai Polis Sarjana Utama, dan juga saya mewakili Ketua Daerah Sungai Buloh yang memohon Gubernur mana beliau tidak dapat hadir pada hari ini, dan mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada pihak Surau Al-Hidayah kerana tak putus-putus segala event apa juga ada event tak putus-putus menjemput Balai Polis Sarjana Utama lah khususnya. So, dan saya juga mewakili semua warga kerja Balai Polis Sarjana Utama mengucapkan selamat hari raya dan ribuan banyak terima kasih kepada Surau Al-Hidayah lah. So alhamdulillah, makanan pun sini semua sedap memang sedap, alhamdulillah. So saya berharap hubungan ini akan diteruskan dari masa ke semasa. Terima kasih banyak kepada semua pengurusi Surau Al-Hidayah dan semua sekali yang terlibat dalam menjayakan program pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah jemputan hari raya yang ketiga bagi saya MPP sebagai pengurusi MPP Sarjana Utama, dan ini adalah yang ketiga walaupun baru pukul 12 tengah hari dah ketiga dah. Lepas ni ada lagi 4 lagi. Tapi untuk Hidayah ni kena datang setiap tahun sebab dia ada berubah-ubah, berbeza-beza setiap tahun secara persembahannya. Dan tahun ni makanan yang cukup lazat, tapi kita tak boleh nak makan banyak dah kan? Tapi semuanya sedap, airnya kau-kau. Terima kasih kepada yang menganjur pihak Surau Hidayah yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk semua karya, dan kami daripada MPP mengucapkan jutaan terima kasih sepanjang MPP berada di dalam Sarjana Utama ni. Sentiasa Hidayah memberikan kerjasama yang baik, Surau Hidayah memberikan kerjasama yang baik, dan alhamdulillah
SM. Ini antara SM yang terbaik lah kan. Pokok boleh naik pangkat sikit lagi kan. Tapi ini antara yang terbaik yang sentiasa berada di dalam di dalam komiti kita kan, dan sentiasa mana-mana jemputan mesti ada. Dia tak pernah, walaupun dia tak dapat datang, dia akan hantar wakil. Juga pada Anur, insya-Allah minggu depan saya ingat Masjid Anur akan beri satu impact yang lebih baik lah kan. Dia akan lebih baik daripada Hidayah kan. Masjid tu kan. Dan besok biar pengurusi ni tinggal lah. Terima kasih kerana semua karya dan penduduk Sahaja Utama sentiasa memberi sokongan kepada MPP dan memberikan kerjasama yang baik kepada MPP lah. Dan juga kami jawatankuasa AJK Majlis Tertinggi Majlis Permukiman Buruh mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Sultan 1 setiap pagi dan infra dan komuniti MPP iaitu Sarjana Utama. Terima kasih Tuan Haji Rosli, Muhammad Husin dan wakil AJK Surau Hidayah kerana menjemput kami setiap tahun. Terima kasih banyak, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertamanya ucapkan selamat Hari Raya dan juga terima kasih kepada tuan rumah Surau Al-Hidayah, Tuan Haji Rosli, terutamanya pengurusi dan juga seluruh AJK Surau Al-Hidayah yang telah menganjurkan sambutan Hari Raya yang begitu meriah hari ini dengan adanya sumbangan kepada asnaf, Kabupaten Bertuah, dengan ada kerjasama dengan Bank Rakyat. Saya tengok tadi, alhamdulillah, dengan satu kerjasama yang baik. Dan bagi pihak Surau Sabirin juga, insyaAllah Sabirin kita akan buat kita namakan sebagai Majlis Silaturahim Aidilfitri untuk tahun ini 1447 Hijrah, dan sambutannya pada esok hari. Jadi semua dijemput untuk hadir ke Surau Sabirin pula untuk esok hari dari 11 pagi sehingga 4 petang, insyaAllah. Jamuan bajet besoklah, tengok macam mana. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi Hidayah, Ahli Jawatankuasa Hidayah. Sambutan Hari Raya ini meriah hari ini. Saya mewakili Ahli Jawatankuasa Masjid Anur mengucapkan jutaan terima kasih. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Salam takzim kepada mewakili semua Ahli Jawatankuasa yang tak dapat hadir hari ini, Haji. Jadi alhamdulillah hari ini sebelah saya ada SM yang sentiasa membantu dalam apa juga event atau kes. Alhamdulillah yang ke hadapan kita jemputlah secara dengan rendah dirinya pada semua yang ada dekat sini untuk datang sama-sama memeriahkan majlis kami pada 18 hari bulan 4 nanti. InsyaAllah, jazakallah khair. Terima kasih.